Dek kerana dendam, identiti saintis ni hilang dari sejarah Amerika. Awal dulu, saintis ni dia nak tolong US menang Perang Dunia Kedua dalam sekitar 1939 sampai 1945. So, dia kumpul semua saintis terbaik Eropah untuk tubuh satu projek rahsia, nama dia Manhattan Project. Kerja diorang ni kena buat atomic bomb. Tapi projek ni secara tak langsung bagi dia populariti dan influence. Dia siap dapat buat satu bandar kecil dekat Los Alamos tu. Dah kalau bandar tu dia yang buat, semua jawatan dia sebatlah kat bandar tu. Bukan tu je, politician Amerika pun dia kitai. Berani betul. Tapi dekat sinilah konflik tu start. So disebabkan tu, politician ni start simpan dendam dan diorang decide nak jatuhkan saintis Yahudi ni. Tapi diorang ni tak terus balas dendam. Dia tunggu US bom Jepun dulu sebab diorang tahu yang saintis ni nanti akan menyesal. So lepas Jepun umum je surrender, geng politician Amerika ni korek habis semua rahsia saintis ni, daripada tuduhan menghasut, skandal dengan perempuan komunis, hubungan lama dengan geng-geng komunis, lodeh habis semua kerajaan Amerika ni buat. Oi gila. Mula dari situ, dia hilang semua reputasi dia, dia hilang nama dia, pangkat dia, bodyguard dia, walaupun sebenarnya dialah orang yang cipta nuklear pertama dunia. Dialah J. Robert Oppenheimer.